korang rakit tu sumpah best gila. Tapi Asla kecewa sikit sebab banyak yang di-cut. Korang boleh tengok kat Asla punya thread. Asla ada post apa scene yang di-cut. Korang tahu kenapa Asla rasa disappointed gila? Sebab satu, editor tu ialah editor baru yang Noah nak try and mahal gila. Dia charge RM180 untuk video seminggu. Maksudnya macam cakap biasa kan AI team kan nak video awal kan, macam send hari ni, kalau boleh kita orang send hari ni, kita orang nak esok macam tu. Tapi dia buat package macam ni, RM180 untuk seminggu punya dapat. Contoh hantar hari ni, minggu depan baru dia hantar RM180. Kalau nak video dalam masa 3 hari, RM250. Kalau nak video dalam masa sehari dengan 2 hari, RM300. So maksudnya video rakit tu harga dia RM300. Tapi video tu kita orang shoot daripada pukul 12 tengah hari sampailah pukul 6 petang kurang. Lama gila bapak kita orang shoot. Sepatutnya video rakit tu boleh pergi 1 jam, tapi jadi 30 minit je. Banyak gila dia cut footage. First of all, ramai juga orang tanya kenapa Asla tak check. Kenapa Asla tak check? Ya, first, semalam Asla MC. Asla tak ada dekat office malam. So walaupun Asla MC and tak ada dekat office, Asla call Noah tau. Asla tanya Noah. Tak cakap korang boleh tanya Noah sendiri. Asla tanya dia macam mana video rakit, okey tak? Kau dah check semua tak? Footage semua. And Noah sendiri cakap okey, semua okey. Mungkin Noah tak perasan sebab Asla yang perasan. Asla ingat semua benda sebab Asla yang pegang kamera bila atas rakit tu. Jadi Asla ingat lah apa benda yang kita orang borak kan. Jadi Asla tanyalah Noah, yang kita luar-luar dekat atas rakit tu ada tak? Noah kata ada, semua okey. Lepas tu Asla macam okey je lah. Lepas tu Asla tanyalah Noah, kau dah check semua sound effect semua okey tak? Betul. Noah macam okey, semua okey. Tu okay, dah end call. Asla anggap semua dah okey je lah. Sebab sebelum ni memang konten Noah 1 jam lebih. So Asla ingat konten tu 1 jam lebih. Sekali bila Noah dah post dekat YT, dia baru Asla perasan 30 minit macam tu.